Janjikan ruangan analisis, laporan fakta dan juga agenda. Inilah Alpha Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Is Azlan. Boleh saksikan menerusi FB Live, kata cariannya pun sama, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengan penerbit pagi ini, Nur Azlinah Nordin turut bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk kita membincangkan mengenai konservasi hidupan liar. Fokusnya mengenai tragedi hidupan liar mati dilanggar, yang mana kita bersama dengan tetamu Tuan Zumi Hairiman Muhammad Nor, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar, Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tuan Zumi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ceritanya panas. Sebab apa? Rentetan daripada ibu dan anak gajah mati, yang mana anak gajah tu yang mati dilanggar. Jadinya fokusnya kita pada pagi ini mengenai haiwan ataupun hidupan liar yang mati dilanggar, yang mana sebanyak 2361 hidupan liar. Ini angka sejak 2020 sehingga kini. Betul. Mati dilanggar. Ya. Jadinya adakah angka ini yang dilaporkan tinggi berbanding negara-negara yang lain, Tuan Zumi? Okey. So basically dalam tempoh 5 tahun ni memang terdapat ribuan kes kematian hidupan liar akibat roadkill di seluruh Malaysia. Melibatkan pelbagai spesies hidupan liar lah. Namun begitu, cuma 8% je, 8% sahaja yang melibatkan mamalia besar. Contohnya seperti gajah, tapir, harimau kumbang, harimau belang dan lain-lain. Manakala yang selebihnya tu 92% melibatkan small mammal lah, yang saiz sederhana ataupun kecil. Contohnya macam biawak, kera, musang, babi hutan dan sebagainya. So persoalan dia, adakah angka ini tinggi berbanding dengan, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain? Betul. Pada pandangan saya, benda ni tak boleh nak dibandingkan. Sebab kita, kalau kita pandang pada konteks biologi, konteks kepelbagaian biologi, negara kita dengan negara yang kita nak compare tu adalah berbeza. Contohnya kalau kita bandingkan dengan Singapura dengan Malaysia, kepelbagaian biologi kita lebih tinggi, lebih kaya di Malaysia berbanding Singapura. Yes, Singapura maybe rate of kadar roadkill rendah, betul, berbanding Malaysia, sebab kita punya pelbagaian hidupan liar yang tinggi, dan kita ada kompleks hutan yang masih banyak dan sebagainya. So tidak adil kalau kita nak comparekan situasi macam tu. Sebab dia perbezaan dari segi komposisi spesies dan juga ekologi kawasan itu sendiri. Tapi adakah dari segi pihak perhilitan risau dengan angka ini? Ya, betul. Angka ni memang kita risau sebab dia tinggi. Namun kita dah pelbagai action mitigasi yang kita ambil lah, yang kita akan bincangkan kemudian. Betul. Dan apa antara faktor yang menyebabkan hidupan liar ni sering bertembung dengan manusia? Sebab apa? Bila kita dengar hidupan liar ni mati dilanggar, bila kena tu dekat jalan raya lah. Betul. So basically isu ni menjadi hangat sebenarnya adalah disebabkan konflik antara hidupan liar dengan manusia. Disebabkan hidupan liar tu ada perubahan habitat dia. Ada perubahan habitat dia, di mana kawasan habitatnya telah ada macam perubahan guna tanah lah. Dalam arti kata lain, pembangunan dilaksanakan. Contohnya macam pembukaan kawasan hutan, pembukaan kawasan hutan untuk agriculture, untuk pertanian, untuk industri dan sebagainya. So ini menyebabkan habitat terganggu, dan hidupan liar akan bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain lah. Berpindah randa. So dalam senario ini, apabila aktiviti itu berlaku, akan menyebabkanlah konflik-konflik di mana pertemuan antara hidupan liar dengan manusia. Ya, betul. Jadi kalau ada juga kes yang mungkin saya boleh bangkitkan. Malam tadi baru saja berlaku, yang mana seorang lelaki berusia 39 tahun berdepan detik cemas apabila kenderaan yang dipandunya diserang pula 3 ekor gajah liar. Yang kereta yang dipandunya di kilometer 11 Jalan Raya Timur Barat, laluan Jeli ke Gerik malam tadi. Betul. Yang mana kalau ikutkan tadilah, ikut apa yang Tuan Zumi kata, bergerak ataupun berpindah randah, disebabkan habitatnya terancam. So basically kita tak nak nafikan lah, bila kita lakukan pembangunan dalam kes ni adalah linear infrastructure lah. Linear infrastructure ni macam pembangunan yang berkonsep macam jalan raya. So apabila dia melalui kompleks hutan, memang akan ada interaksi antara trafik dengan hidupan liar dan sebagainya. So kita telah ingatkan kepada pengguna-pengguna jalan raya pelbagai metod
yang kita perlu lakukan apabila berhadapan dengan situasi gajah ni lah, bila bertemu dengan gajah. Contohnya macam kita perlu hentikan kenderaan, pastikan jarak yang selamat antara kenderaan dengan kenderaan kita dengan gajah. Betul. Kekal dalam kenderaan, jangan nyalakan lampu, jangan hornkan kenderaan. Betul. Sebab benda-benda ni akan menyebabkan provokasi terhadap gajah tu. So dalam kes ni kita masih belum pasti apakah punca gajah menyerang, tapi ada ke barangkalian kemungkinan ada berlakunya provokasi lah, di mana terlampau hampir ataupun dan sebagainya lah. Dan yang paling penting, nasihat saya, sekiranya nampak gajah di jalan raya, jangan terlampau hampir. Bagi ruang. Bagi ruang gajah untuk dia bergerak, untuk dia rasa selamat dan sebagainya. Kalau dia dekat dengan kita, dia yang datang, gajah datang kepada kita. Itu yang risau. Sebolehnya kita jarakkan diri, dan kalau tengok keadaan, kalau kita perlu reverse dengan keadaan perlahan. Slowly dalam keadaan yang terkawal. Jangan tergopoh-gopoh, sebab mungkin jadi kebalangan yang lain pula. Betul. Kena sentiasa alert lah. Kita tak nak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Ya, betul. Lagi zaman sekarang ni, zaman media sosial, bukannya berhenti, bukannya berundur. Lagi nak selfie. Betul. Nak selfie dengan gajah. Comel. Betul. Lagi ke depan. Bukan selalu nampak gajah. Sabar je lah. Nak konten kan. Sabar je lah. Baik, kalau anda ada sebarang soalan, boleh saja hantarkan terus menerusi FB Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Tuan Zumi tengah pantau-pantau juga ni soalan yang masuk untuk dijawab terus secara langsung pada pagi ini, dan mengenai penubuhan koridor ekologi gajah yang mungkin boleh membantu mengurangkan tragedi ini. Mungkin Encik Zumi boleh terangkan mengenai koridor ekologi tersebut. Okey, bercakap berkenaan dengan koridor ekologi gajah ni, adalah satu koridor yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua kompleks hutan lah. Okey, di mana kita sediakan satu laluan yang selamat untuk gajah-gajah lalu. Contohnya macam antara dua kompleks hutan, kita ada buat satu koridor ekologi, di mana koridor ekologi ni kita kekalkan dalam bentuk hutan dan sebagainya. Kita sediakan makanan, kita sediakan safe haven lah untuk dia cross laluan jalan tu lah. Maknanya kita mengurangkan konflik dan mengurangkan risiko pertemuan antara gajah dan manusia ni lah. So gajah dia punya kira range dia memang besar. So dia memang perlukan satu kawasan yang luas lah. Besar, lepas tu badan dia pun memerlukan tempat kawasan yang besar. Makanan yang banyak dan sebagainya. So tapi reka bentuk ekologi ni perlu sesuai lah dengan keadaan setempat, topografi, dan juga kita ada isu, kadang-kadang kita ada isu-isu dengan hak milik tanah, pemilik tanah dan sebagainya lah. So kita kena tackle benda tu lah. Dia bukan mudah. Betul, cakap saja bukan mudah, tetapi nak melaksanakannya itu memakan sedikit masa. Bukan tak boleh, tetapi ada perkara yang rumit yang perlu diselesaikan, dan mungkin langkah Jabatan Perkhidmatan sarankan agar tragedi dilanggar gajah ni ataupun hidupan liar yang lain. Kita melanggar gajah untuk mengelakkannya pada masa akan datang. Jabatan Perkhidmatan telah laksanakan pelbagai langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan papan tanda, installation lampu-lampu jalan, dan juga kita buat lintasan hidupan liar dan sebagainya. Tapi yang pentingnya adalah pengguna jalan raya itu sendiri untuk sentiasa alert. Biasanya sistem pemandu kita ni, bila highway tu, walaupun kita pasang papan tanda kawasan hidupan liar, kurangkan kelajuan kenderaan, tapi yalah highway kan. Tapi tidak menafikan antara jalan raya yang dilalui oleh pengguna jalan raya ni, katanya lampu tak ada. Ya. Betul. Sebab kawasan JRTB ni panjang. So certain area memang tak ada lampu-lampu jalan. So benda ni dalam perhatian kerajaan, dan kita dalam proses untuk mendapatkan peruntukan, dan kita akan cuba sedaya upaya lah untuk memastikan kawasan ini dapat dipasang lampu-lampu jalan yang sesuai lah. Contohnya macam penggunaan lampu solar dan juga lampu LED untuk papan tanda dan sebagainya lah. Terima kasih pihak penelitian yang mengambil berat dan juga perhatian, juga mengambil tindakan dalam apa jua bentuk untuk memastikan kita
mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Itu yang penting sebenarnya. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni menerusi Alpha Nasional FM, sentiasa di hati. Kita Malaysia, kita punya jiwa yang sama. Kita Malaysia, kita satu bangsa, satu negara. Kita bantu-membantu, saling bergandingan menggapai kejayaan. Kita jiwa yang sama, saling menghormati, hidup aman sejahtera. Kita Malaysia, kita adalah pejuangnya. Kita Malaysia, kita akan pertahankannya. Kita Malaysia, kita punya jiwa yang sama. Kita Malaysia, kita satu bangsa, satu negara. Kita Malaysia, kita adalah pejuangnya. Kita Malaysia, kita akan pertahankannya. Kita Malaysia, kita punya jiwa yang sama. Kita Malaysia, kita satu bangsa, satu negara. Malaysia, kita adalah pejuangnya. Kita Malaysia, kita akan pertahankannya. Kita Malaysia, yang sama. Kita satu bangsa, satu negara. Saya sini lah. Jom. Satu negara. Gunung yang tinggi sama didaki. Masih lagi dalam ruangan Alpha Nasional FM, sentiasa di hati. Pagi ini kita membincangkan mengenai konservasi hidupan liar, yang mana konservasi ini merupakan memelihara dan juga memelihara hidupan liar. Untuk fokusnya mengenai tragedi roadkill hidupan liar bersama dengan Tuan Zumi Heriman Muhammad Noor, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Semenanjung Malaysia. Panas sebab apa? Anak gajah mati hari itu. Jadi kita bawakan topiknya pada pagi ini, yang mana kajian di Amerika Syarikat menunjukkan lebih dari 1 juta haiwan liar mati setiap hari di jalan raya akibat pelanggaran kenderaan. Di Malaysia, kemalangan jalan raya yang melibatkan haiwan liar menjadi antara punca utama kematian hidupan liar, terutama di kawasan berhampiran habitat semula. Jadi kadang-kadang tak boleh nak elak, Encik Zumi, kan? Betul. Sebab apa? Bila dah sampai tu, kita dah selamat dah.
Maksudnya kita dah matikan kenderaan walaupun dalam keadaan yang gelap, tutup lampu. Tetapi cerita yang Mam tadi itulah, lori itu datang dari belakang, tak sedar, tak tahu apa yang berlaku di hadapan kan. Kita tak boleh nak mengelak. Dan untuk fokusnya bila baru-baru ini yang mana Jabatan Penyelidikan ada melaksanakan penyelidikan bertajuk pemantauan pergerakan dan juga analisis gajah. Kesimpulan yang dibuat daripada penyelidikan tersebut. Okey, penyelidikan ni adalah berada dalam fasa akhir di mana fokus utama kajian adalah untuk analisis corak pergerakan gajah dan hubungannya dengan tempat persekitaran lah. Kita nak tengok pergerakan dia berapa kilometer range dia, and then adakah dengan faktor makanan yang mencukupi, adakah pergerakan tu makin mengecil dan sebagainya. So kajian ini dia akan nilai lah elemen-elemen seperti kesesuaian habitat, faktor gajah dengan persekitaran, contohnya macam landscape, sungai, jalan raya dan sebagainya. Baik. Dan kita pasang data melalui satellite caller, di mana kita untuk kena pastilah pergerakan dia, dan kita boleh sebagai satu dari sistem kita sebagai amaran awal lah. Sekiranya kita dapati pergerakan gajah tu menghampiri lokasi-lokasi yang berhampiran dengan pendapatan manusia, kita akan buat langkah-langkah yang bersesuaian lah. Satellite caller tu semua hidupan liar ada? Semua hidupan liar pakai? Bukan. Untuk makluman pendengar semua, satellite caller ni satu equipment yang agak bernilai, berharga tinggi lah. Berapa? Di mana untuk satellite caller untuk gajah sahaja. Gajah sahaja contohnya, satu satellite caller bernilai lebih kurang dalam RM50,000. RM50,000. Memang kos dia agak tinggi lah. So buat masa sekarang memang jabatan ada pasang satellite caller kepada beberapa individu gajah, tapi dia tak boleh cover untuk semua gajah lah. So mana kita select gajah-gajah yang bersesuaian berdasarkan saiz dan pergerakan dia, kita akan pasang caller gajah lah. Berapa lama dia pantau tu? Apa yang kita boleh lihat daripada kesan pemantauan? Kita boleh lihat pergerakan gajah tu sendiri, dan kita boleh tengok dia punya behavior dia lah. Maknanya corak pergerakan dia, aktif pada waktu siang aktif pada waktu malam, dan dia punya kadar pergerakan tu, contohnya satu hari berapa kilometer dia bergerak dan sebagainya. Data tu kita boleh ambil lah, di mana kita ambil data tu diserap dari satellite caller yang kita setting, let's say untuk setiap 4 jam ke macam mana, kita dapatlah satu ping location di mana gajah tu berada dalam masa yang sebenar. Ada satu tempoh yang pakai untuk alat betul. tu? Itu sudah pasti. Itu semua bergantung pada bateri yang ada pada satellite caller gajah tu sendirilah. Selagi mana kita ada power pada bateri tu, kita boleh guna pakai lah. Kalau bila dah habis tu, maknanya satellite caller tu tak fungsi dah lah. Kalau macam penerbit, Azlina Nordin dah pernah pergi ke pusat konservasi gajah? Ada pernah pergi tengok gajah secara dekat? Saya pergi yang dekat Kuala Gandar tu? Kuala Gandar. Kuala Gandar. Bagi makan tebu. Ya, betul. So basically pusat konservasi gajah kebangsaan Kuala Gandar tu berfungsi sebagai kita punya rehab center lah. Di mana gajah-gajah yang kita rescue, kita dapati dia ada mengalami kecederaan dan sebagainya, kita akan bawa ke sana dan kita akan rawat dah. Rawat sehingga sembuh sepenuhnya, dan sekiranya sesuai untuk dilepaskan semula, kita akan lepaskan semula lah. Ataupun kita dapati haiwan yang kita rawat tu tengok ada permanent injury, contohnya kaki dia kudung dan sebagainya, so yang itu special case kita akan kekalkan di pusat konservasi gajah kebangsaan kita lah di Kuala Gandar. Jadi kalau nak tengok secara lebih dekat, nak belai yang itu kat sana. Betul. Dekat Kuala Gandar di Pahang ya. Dia merupakan satu tarikan utama pelancongan lah di negeri Pahang, di Kuala Gandar. Ya, betul. Boleh masuk adalah percuma. Itu yang penting. Masuk itu percuma. Seronok tu. Tapi kat depan tu kan ada tulis kalau nak bayar berapa. Betul. Kan. Bagilah masuk sedikit. adalah percuma, tapi digalakkan bagi sumbangan lah untuk meringankan kos kan. Kalau yang kat situ, berapa usia yang paling tua? Itu saya tak semak pula tak punya pasti, umur dia. Tapi yang saya rasa yang paling famous dekat Kuala Gandar tu Ellie ni ada gajah yang berkaki kudung. So kita terpaksa tempatkan kat situ secara kekal, di mana sebab gajah Ellie ni anak gajah, dia tengah membesar. So dari masa ke semasa kita terpaksa beli kaki palsu untuk pasang kat dia lah. Maknanya setiap berapa tahun kita kena tukar. Sebab yelah gajah membesar kan. Betul. So saiz kaki palsu tu pun berubah-ubah lah. Beli saiz kaki palsu tu ataupun buat?
Kita belilah. Belilah. Beli. Kita memang tak ada tempat yang boleh dibuat dekat Malaysia. Kita beli tempah dan sebagainya lah. Okey, mahal lah tu. Mahal. Ui, kalau setiap tahun kena tukar. Kalau nak tengok Eli, pergilah. Kena datang kat sana. Tengok Eli. Rakan-rakan dekat Pusat Konservasi Kuala Gandah, boleh masuk dekat Facebook sekarang, komen. Kita nak tengok. Mana Eli? Tunjuk gambar Eli sekejap. Okey, kalau nak tengok gajah. Macam mana sebenarnya kalau kita cerita mengenai gajah ni, apa sebenarnya yang gajah suka? Yang gajah minat? Nah, kalau kita berdepan dengan gajah ni, macam kita sendiri, kita tak pernah tengok gajah, tapi bila datang ke pusat konservasi tu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh belai, kita boleh aktiviti di pusat konservasi gajah, kita boleh lihat interaksi antara gajah dan manusia. Mana kita boleh buat interaction, mana yang kita ada sediakan makanan-makanan tambahan di mana pengunjung boleh beli dan bagi makan kepada gajah, dan bersempatan kita boleh pegang dan sebagainya. Selain daripada tu, kita ada persembahan gajah lah. Persembahan gajah di Kuala Gandah, di mana kita boleh lihat gajah di mana dia punya pergerakan dalam hutan macam mana. Kemampuan dia dalam hutan, kedudukan berehat dia macam mana dan sebagainya. Maknanya dalam keadaan yang selamat, dikawal oleh kita punya mahut-mahut. Mahut ni adalah orang kita gembala gajah kita lah. Gembala gajah kita, penjaga gajah tu, kita akan tengok dalam keadaan selamat lah. So pelancong boleh tengok dan lebih menghargai lah kita punya hidupan liar. Dalam konsep ni gajah lah. Nak tengok gajah main bola sepak, datang Kuala Gandah. Bukan. Tak ada. Di Kuala Gandah kita lebih kepada behavior gajah yang semula jadi. Kita tak galakkan contohnya macam di negara jiran kita, dia buat elephant show yang main bola, melukis, apa lagi yang dia buat, macam-macam lah. Kita tak buat tu. Berenang. Kita tak buat yang bukan fizikal, semula jadi dia. Baik. Kita tak mengubah dia punya sifat semula jadi dia. Buka setiap hari? Kita buka setiap hari. Buka setiap hari. Jadi kena datanglah setiap hari pukul? Dia open, saya rasa start mungkin pukul 9, 10 pagi sampai petang. Jangan datang malam pula. Tapi kan tak nampak gajah. Elephant show tu saya dipahamkan hari weekdays sekali saja. Weekend dia buat 2 kali show. So kena semak kat laman web lah. Kena tengok waktu persembahan tu. Ada, jangan risau, buka je Pusat Konservasi Kuala Gandah. Yang tu ada maklumat lanjut untuk mengetahui bagaimana ataupun apa pertunjukan yang dilakukan bila ataupun waktu hari apa. Kalau nak tengok gajah, kalau kata tadi kata ada pertunjukan kan, kat situ ada maklumat yang lebih lanjut. Dan untuk penutupnya, nasihat kepada semua yang mendengar sekarang ini untuk menghadapi situasi berhubung hidupan liar ni, Tuan Zumi. Okey. Nasihat dia, sekiranya ada tuan-tuan yang menggunakan jalan raya, sekiranya melalui kawasan-kawasan yang habitat hutan yang kita tahu sudah pasti menjadi kawasan habitat semula jadi untuk hidupan liar, sekiranya berada di kawasan-kawasan yang saya mention seperti di atas, perlahankanlah kenderaan tuan-tuan dan sentiasa alert dengan keadaan persekitaran dan patuhi papan tanda dan had laju yang telah ditetapkan lah. Itu yang paling penting. Sebab kita tak tahu, sebab hidupan liar ni pergerakan dia sukar kita nak jangka. Kita letak papan tanda dekat A, dia keluar dekat B. Ya, betul. Sebab dia bukan ada spesifik laluan seperti manusia kan. Kita ada jalan, kita ikut jalan. Macam hidupan liar dia lalu kat mana-mana yang dia nak. So kita minta tuan-tuan sentiasa alert lah dengan persekitaran, dan sekiranya ada sebarang roadkill hidupan liar, untuk segera hubungilah pejabat-pejabat pelitan yang berhampiran lah untuk kita ambil tindakan yang selanjutnya. Kena terus hubungi perkhidmatan untuk kita sama-sama bagi tahu ataupun ada maklumat yang lebih penting, supaya Jabatan Perkhidmatan dapat maklumat tersebut. Sebab apa, bila jumpa haiwan-haiwan tersebut, contohnya dekat satu tempat kan, bolehlah kita bagi tahu secara terus dengan Jabatan Perkhidmatan untuk diambil tindakan yang seterusnya. Betul. Berkait juga pada 19 Mei yang lepas, yang mana satu peringatan bahawa pelbagai spesies haiwan sedang berada di ambang kepupusan, seperti beruang matahari, orang hutan, harimau Malaya, gajah dan juga tapir, yang mana ianya adalah khazanah negara. Pada 19 Mei yang lepas merupakan Hari Spesies Terancam. Betul. Hari Spesies Haiwan Terancam. Jadinya kita sama-sama lah agar sentiasa beringat
walau di mana jua kita berada, untuk sama-sama kita, walaupun tak secara langsung, tetapi dalam masa yang sama kita menjaga hidupan liar. Betul. Untuk kita sama-sama menjaga haiwan, hidupan, habitat mereka berada dalam keadaan baik agar kita juga tidak terancam. Terima kasih banyak-banyak Tuan Zumi Heriman Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Semenanjung Malaysia. Pagi ini membincangkan mengenai konservasi hidupan liar, fokusnya strategi roadkill hidupan liar pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Zumi. Tuan Zumi, paling takut jumpa haiwan apa setakat ni? Yang paling seram, haiwan paling yang pernah jumpa? Bagi saya lah. Pernah jumpa setakat ni? Sepanjang pengalaman 30 saya tahun. berkhidmat selama 18 tahun di Jabatan Pelitan, yang saya paling seram seladang sebenarnya. Ya? Seladang. Okey. Sebab seladang ni satu dari segi saiz je lah. Okay. Saiz dia besar kan. Dan yang paling kritikal, seladang ni dia very defensif. Bila dia ada anak, dia akan very defensif. Dia akan lebih agresif daripada biasa lah. Kita risau. Biasanya kalau hidupan liar yang lain-lain ni, contoh macam harimau dan harimau kumbang, harimau belang dan sebagainya, dia akan cuba mengelak kita. Elak dulu kita bertebung kita. Tapi dalam seladang ni dia tak. Dia kalau lagi dia datang, dia akan charge kita. Dia akan bahaya tu. Saya kalau pengalaman dengan penerbit saya, dia tak ada jumpa spesies ataupun hidupan terancam. Tapi bila dalam lift tu pun dia rasa dah seriau. Okey, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk yang terlepas boleh ikuti kembali FB kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Sampai jumpa lagi Encik Zumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.